Keputusan trial saya adalah 5A, 2B dan 2C. Dan keputusan SPM saya adalah 6A plus, 1A dengan 2A minus. Sebelum saya ambil main tropik, saya memang susah nak faham certain subjek. Contohnya prinsip perakaunan lah. Setiap kali dah nak menjelang jawab exam tu, saya berasa nervous. Tapi selepas saya ambil main tropik, saya rasa teruja nak jawab exam tu. Lepas tu saya lebih mudah faham. Saya mula ambil main tropik akhir 2024. Lepas dalam beberapa bulan, saya rasa lebih tenang untuk jawab soalan exam dan saya lebih confident bila bercakap di khalayak ramai. Antara insan yang paling banyak memberi sokongan kepada saya adalah ibu bapa saya sendiri dan guru-guru saya yang tekun untuk mengajar saya walaupun saya ni murid yang lemah dalam subjek tersebut. Nasihat saya untuk student-student yang ingin mengambil SPM, saya sarankan untuk mengambil main tropik.